Ramai yang datang sini tanya, kenapa daging salai kat Salai Power ni potong nipis sangat? Potonglah tebal sikit, baru puas makan. Tapi sebenarnya kan, potong nipis ni bukan sebab nak jimat. Ni memang cara yang betul kalau nak rasa salai yang sebenar. Kat Salai Power, daging kita disalai dulu atas bara kayu halban dan kayu rambutan. Penggemar salai mesti tahu kelebihan guna kayu halban ni. Antaranya, asap dia lembut, tak pahit dan dia boleh membara dengan lama. Dia punya aroma pun semula jadi. Daging pula, kita pakai daging premium, daging top side. Lepas tu, baru dipotong nipis guna mesin khas ni. Bila dah disalai, isi daging tu keras sikit tau. Kalau potong tebal ni, bila masuk kuah lemak, dia lambat lembut. Dan kadang-kadang liat sikit bila nak makan. Tapi bila potong nipis, masa tu lah magicnya. Kuah lemak pekat, santan segar, serai kampung, semua bahan premium tu boleh meresap sampai ke tengah isi. Sebab tu bila suap, lembut dan berasap. Barulah padu. Ramai yang salah faham daging salai tak sama tau dengan daging bakar. Bakar ni masak atas api direct je. Boleh pilih nak medium well ke apa. Tapi salai, dia masak dengan asap kayu halban dan kayu rambutan. Kat Salai Power Jalan Kebun ni, kita kekalkan cara orang lama. Disalai atas bara kayu api sebenar. Resepi turun-temurun dari nenek moyang owner Salai Power ni sendiri. Warisan dari negeri Pahang. Jadi kalau nampak daging tu nipis, janganlah pelik. Tu tanda dia betul-betul salai ikut cara tradisi. Sekarang korang dah faham kan kenapa daging salai kat Salai Power ni lebih baik dipotong nipis. Jom rasa sendiri daging salai premium hanya di Salai Power Jalan Kebun Shah Alam.